Ya Rasulullah ya Habibullah. Alhamdulillah, minggu ini kita telah selesai 2 program. Nak kata besar, tak besar sangat. Nak kata kecil, tak kecil sangat. Program pertama, Masjid Lestari bersama UKM dan KDEB Waste Management. Dan hari ini, program Grand Maulid Masjid Karya Sungai Sekamat. Kami, pihak Masjid Sungai Sekamat, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli karya, kepada jemaah-jemaah, kepada surau-surau, persatuan dan sebagainya. Minta maaf kalau saya tak sempat sebut. Berbanyak terima kasih. Kerana apa? Kerana support program kami, kerana hadir memberi support yang sangat-sangat kuat dan sangat bagus. Tidak lupa juga kepada ahli jawatan kuasa masjid yang sentiasa berganding bahu untuk melaksanakan program-program untuk memakmurkan rumah Allah ini. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada semua ahli karya, khususnya ahli karya, jom sama-sama kita hadir ke masjid, memeriahkan segala program, bukan setakat kita solat dengan ceramah, tetapi apa saja program yang ada, kita terus support. Sama-sama kita memakmurkan rumah Allah. Moga dengan usaha kita yang kecil ini, sangat-sangat kecil ini, mendapat keberkatan dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Jadi tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Free Palestine. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.